Salam sejahtera dan hai. Saya hos anda, Khalid Hamid ataupun MK. Jom sama-sama kita BTMP, belajar trading melalui pendengaran. Untuk info lanjut mengenai TFS Price Action Trading dan bagaimana kami boleh membantu anda untuk menjadi trader yang profitable, layari tfspriceaction.com. Hello traders, tajuk podcast kita pada kali ini ialah kemahiran pertama yang wajib dikuasai trader. Untuk pengetahuan anda, saya telah pun bergelar trader selama kira-kira 19 tahun. Tahun 2027 nanti genaplah sudah 20 tahun saya bergelar seorang trader. Seperti mana ramai trader lain, saya tidaklah bermula dengan baik. Ketika saya bermula, tak banyak sumber rujukan yang boleh saya pelajari. Jadi perjalanan saya dalam trading tidaklah lancar seperti mana sesetengah orang zaman sekarang. Zaman sekarang dah senang macam-macam sumber pembelajaran yang ada. Sana sini anda boleh jumpa ada program dan juga ada mentoring yang ditawarkan oleh sesetengah pihak. Melalui perjalanan yang panjang, sebenarnya saya dapati ada beberapa ilmu ataupun kemahiran yang sepatutnya seseorang trader tu kena asah daripada awal. Jawapan ini mungkin mengejutkan anda, iaitu ianya bukan analisis teknikal. Ini kerana melalui analisis teknikal, anda tetap boleh mengalami kerugian. Tak kiralah apa teknik pun anda gunakan, tak ada holy grail dalam trading. Anda boleh loss dan anda boleh profit. Untuk setiap individual trade, kebarangkalian untuk profit adalah 50-50. Dalam arti kata lain, untuk anda profit dalam sesuatu trade, ianya amat bergantung kepada nasib sahaja. Kita tak boleh tahu market nak naik ke nak turun. Kalau kita buy lepas tu market turun, kita akan loss. Itu adalah lumrah dalam trading yang kita kena terima. Jadi jawapannya, kemahiran pertama yang perlu dikuasai oleh trader bukanlah analisis teknikal. Mungkin ada yang jawab kemahiran tersebut ialah risk management. Jawapan risk management juga bukanlah jawapan yang tepat. Ini kerana risk management tidaklah begitu sukar. Di atas kertas ianya mudah sahaja. Contohnya anda risk 5% dan kemudian anda target untuk dapat 15% iaitu 3 kali ganda. Senang saja kan? Lepas tu anda darabkanlah dengan 100. Okey, kemudian bahagikan dengan 2 iaitu 50 win dan 50 losses. Jadi bila anda tambah tolak bahagi darab, anda dapat net profit. Itu saya percaya semua orang pun boleh faham. Budak sekolah rendah pun boleh faham yang dah pun belajar matematik. Jadi apakah sebenarnya kemahiran pertama yang wajib dikuasai oleh semua trader? Jawapannya ialah menahan diri daripada revenge trading. Dalam bahasa lebih mudah, anda perlu belajar untuk menerima losses. Losses dalam trading adalah wajib, ianya tak boleh dielakkan. Anda boleh follow SOP tapi loss tetap akan berlaku. Masalah ramai trader ialah mereka mengaitkan bila buat analisis ikut SOP, maka mereka akan profit. Buat benda betul, nanti dapat profit. Sebenarnya tidak. Macam saya cakap tadi, kalau anda nak profit, anda pejam mata pun anda boleh profit. Ia bergantung kepada nasib sahaja. Tapi kalau nak profit dalam banyak trade, contohnya 10, 20 ataupun 30 trade, itulah yang memerlukan skills, disiplin dan konsistensi. Jadi kalau anda dah pun belajar technical, lepas tu dah faham risk management. Yang ketiga tadi iaitu tak boleh terima loss, anda tetap akan gagal dalam trading. Bila loss berlaku, anda kena tahan diri anda daripada revenge trading. Sebab melalui pengalaman saya dan juga hasil interview saya dengan trader lain, mereka selalu berikan jawapan yang sama. Mereka gagal sebab emosi. Emosi itu bukan pada teknikal atau risk management. Emosi adalah pada psikologi anda. 90% kejayaan anda dalam trading bergantung kepada psikologi trading anda. Selebihnya iaitu strategi ataupun trading edge dan risk management itu cuma 10% saja. Dan bila kita bercakap mengenai psikologi trading, perkara pertama yang perlu anda buat adalah jangan revenge trade. Mampu tak anda untuk berhenti trade bila loss limit anda telah dicapai? Kalau anda dah loss 1%, boleh tak anda stop trading untuk hari tersebut? Anda stop trading dan teruskan perjuangan pada hari berikutnya dengan baki modal sebanyak 99%. Kalau anda boleh buat macam tu, anda ada harapan untuk jadi trader yang berjaya. Tetapi kalau anda tak boleh stop trading dan terus mencuba untuk cover balik loss tersebut dalam hari yang sama, maka ada kemungkinan yang kejayaan anda tak akan berkekalan dalam trading. Sampai satu masa nanti bila anda menghadapi straight losses, semuanya akan hancur lebur.
Perkara tipikal yang dilakukan oleh traders bila emosi menguasai mereka ialah mereka akan double ataupun triple lot. Mereka akan melakukan martingale. Lepas loss satu lot, mereka akan masuk balik dengan 2 lot ataupun 3 lot. Ini kerana mereka nak balas dendam ataupun ambil semula duit yang telah pun dicuri oleh market. Sebenarnya bukanlah dicuri, tetapi itu adalah lumrah trading. Kalau anda tak boleh terima lumrah trading, lebih baik anda jangan jadi trader. Itulah dia skill nombor satu yang trader kena kuasai. Perkara pertama yang anda kena belajar, kena tahu dan kena kuasai betul-betul ialah belajar untuk menerima losses dengan hati yang tenang dan terbuka. Loss bukan bermaksud anda buat silap. Anda buat benda yang betul, loss tetap boleh berlaku. Jangan kaitkan buat benda betul akan profit. Tapi anda kena fikir, anda buat benda betul ataupun tidak. Kalau anda buat benda betul lepas tu loss, itu adalah good loss. Tapi kalau anda buat benda salah lepas tu anda loss, itu dikenali sebagai bad loss ataupun trading errors. Lepas anda dengar nasihat saya dalam podcast ni, mungkin anda dah pun ada sedikit kesedaran. Tetapi percayalah cakap saya, dalam apa jua bidang, kita buat kesilapan ataupun langgar dinding berulang kali itu adalah sesuatu yang normal. Tak kira lah apa jua bidang, kita kena hit rock bottom dulu. Barulah kita boleh betul-betul menyesal dan bangkit daripada situ. Setakat ni saya ada kawan dalam pelbagai bidang, semua pun akan cerita benda yang sama. Mereka berjaya pada hari ini sebab mereka gagal suatu ketika dulu. Kalau anda tak pernah melalui kegagalan dalam trading, anda tak akan boleh menjadi seorang profitable trader yang konsisten dan sustainable. Kejayaan anda mungkin hanya seketika sahaja. Memang betul trading edge itu penting. Memang betul risk management pun penting. Tapi kalau anda tak boleh bertindak mengikut apa yang anda dah tahu dan belajar, tidak ada gunanya. Belajar trading adalah satu perkara dan melaksanakan ataupun mengaplikasikannya adalah satu perkara yang jauh berbeza. Anda dah tahu yang anda kena stop trading bila anda lost 5%. Tapi mampu tak anda melakukannya? Kalau anda tak mampu berhenti trading bila dah loss, maka anda kena perbaiki sifat ataupun tabiat tersebut. Seseorang trader yang berjaya tahu bila nak stop trading. Ini kerana dia tahu kalau dia tetap cuba melawan market, dia akan hancur binasa. Trading ni ada hari dia menjadi, ada hari dia memang tak menjadi. Kalau hari yang dia menjadi, anda terus-terusan cuba entry banyak kali, anda akan tetap profit. Tapi kalau hari yang dia tak menjadi, anda cuba entry berulang kali pun tetap anda akan loss. Dan di sinilah selalunya ia akan memerangkap traders. Daripada nak loss 5%, tiba-tiba jadi loss sampai 20 ataupun 30%. Daripada nak loss 5%, tiba-tiba jadi loss sampai 20 ataupun 30%. Dalam keadaan tersebut, susah untuk anda jaga balik disiplin ataupun risk management anda. Saya boleh jamin yang trade seterusnya anda akan trade dengan lot size yang jauh lagi besar. Walaupun anda dah dapat nasihat-nasihat yang betul dalam BTMP, untuk anda melaksanakannya secara konsisten bukanlah sesuatu yang mudah. Saya percaya anda tetap akan membuat kesilapan yang sama beberapa kali lagi lepas ni. Nak berjaya dalam trading ataupun apa-apa bidang memang macam tu. Kita kena jatuh dulu. Kita kena hit rock bottom dulu. Barulah kita tahu macam mana nak handle kegagalan tersebut pada masa akan datang. Setiap kali jatuh, kita kena belajar daripada pengalaman tersebut. Dan melalui pengalaman sebegitulah anda boleh jadi seorang yang berjaya pada masa depan. Serius, memang betul. Tak ada orang yang berjaya tanpa melalui kegagalan terlebih dahulu. Ini adalah terutamanya dalam bidang trading. Saya tak pernah lagi jumpa seseorang yang sukses dalam trading tanpa pernah MC ataupun rugi satu amount yang besar. Tapi janganlah bila rugi tu, duit tu melayang begitu saja. Anda kena catatkan apakah pengajaran yang anda dapat daripada pengalaman ataupun kejatuhan tersebut. Saya selalu bagi nasihat-nasihat yang betul. Tapi bukan semua orang akan ikut dan bukan semua orang mampu melaksanakannya. Hasil pengalaman trading selama 19 tahun, saya sentiasa memberikan nasihat-nasihat yang paling tepat dan paling masuk akal untuk anda ikut. Saya akan bagi anda jalan-jalan yang betul untuk anda ikut supaya anda boleh jadi seorang profitable trader dalam jangka masa panjang. Tapi untuk anda ikut dan apply apa yang saya nasihatkan, benda tu akan memakan masa. Kalau sesekali anda terlanggar dinding, itu adalah sesuatu yang normal.
Kalau kita nak kuruskan badan pun, sesekali kita nak makan sedap ataupun minum sedap. Itu tak jadi masalah, asalkan anda berdisiplin lebih lama berbanding anda terbabas seketika. Jadi saya harap sekarang anda dah tahu. Skills pertama yang semua trader wajib kuasai ialah belajar untuk menerima losses. Bila anda boleh menerima loss dengan hati yang terbuka, anda tidak lagi revenge trading, barulah nampak yang kejayaan dalam trading anda akan menjadi semakin cerah. Terima kasih atas perhatian dan sokongan anda. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Terima kasih. Bye-bye. Okey, sekian sahaja untuk episod podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan ingat ya, teachers learn the most. Share episod podcast kali ini dengan sekurang-kurangnya 3 orang rakan anda. Untuk info lanjut mengenai TFS Price Action Trading dan bagaimana kami boleh membantu anda untuk menjadi trader yang profitable, layari tfspriceaction.com. Selamat maju jaya dan kita jumpa lagi dalam episod yang seterusnya.